Itu dah lagu daripada Iqbal M, iaitu Kota Memujuk di My Campus AM. Alright, so topik kita hari ni berkenaan dengan PMS, iaitu parking macam sial. So kalau korang kat luar sana nak share dengan kita orang, korang boleh tweet dekat Twitter korang saja @mycampusradio. Korang boleh share sebarang pengalaman korang ke, ataupun korang bengang dengan orang ke apa kan. Korang boleh tweet dengan kita orang, ataupun korang boleh hubungi Iwan juga di 03-895-89-477. Alright, so hari ni kita bincangkan tentang topik kita, iaitu tentang PMS ni. So kenapa sebenarnya korang rasa diorang nak pakai macam tu? Bagi kita orang di My Campus Radio, kita orang nampak sebenarnya mungkin ada yang nak cepat, ataupun diorang tengah rush. Tapi mungkin kalau macam dalam kita kesibukan kita, ataupun kita nak cepat macam mana pun, kita kena fikir pasal orang lain juga. Sebab orang lain pun mungkin kat luar sana pun tengah rush juga, tengah busy, diorang pun nak cepat. Contoh macam Iwan cakap tadi, kalau dah parking, kalau double park depan kereta orang tu sampai tarik handbrake, so orang tu pun nak rush juga nak pergi kerja, so dah menyusahkan orang lain kan. Kemudian yang kedua, mungkin setengah orang tu dia tak ada skill untuk park kereta, ataupun mungkin baru dapat lesen kan. Tapi ada juga jenis yang dah lama pun dapat lesen, tapi tak erti-erti lagi nak parking elok-elok. Itu yang menjadi masalah juga bagi orang. Sebab memang kadang-kadang kita tengok kereta dia tak ada pun henti kan, tapi kenapa parking still tak betul. Nak parking side pun ambil side, maksudnya macam ambil kotak yang belah kanan sampai diorang tak pandai nak bajet untuk masuk ke dalam kotak tu. Itu pun menjadi satu masalah jugalah. Kemudian macam Iwan selalu cakap, macam topik-topik sebelum ni, apa yang boleh nampak memang sebenarnya rakyat Malaysia ni sebenarnya memang malas, pemalasan. So sebab malas nak cari parking, kadang bila sekali pusing je nampak je macam sini boleh double park, terus pusing. Walaupun sebenarnya ada tempat lain yang penuh, mungkin nak parking kat sini mungkin panas ke apa kan, sanggup pusing sekali dah nampak, masuk terus double park. Tapi dalam keadaan sibuk nak rush semua tu, tapi terlupa nak turunkan handbrake juga. Itu pun menjadi dan menyusahkan orang kat luar sana. So korang kat luar sana kena sentiasalah macam sebelum nak buat sesuatu tu, kena fikir luar sebelum kita menyusahkan orang ramai. Lagi Iwan percaya lagi di musim perayaan ni, apa yang boleh nampak juga sebenarnya kat shopping mall pun banyak orang kan. Sebab bila ramai orang, so bila shopping mall terlalu penuh, so yang budaya parking macam sial ni pun bersepah lah kat sana. Ada juga yang parking tepi, so bila kita nak keluar ni tengok kiri kanan tak dapat, so orang parking luar daripada kotak tu pun agak bagi Iwan menyusahkan orang ramai jugalah. Dan yang terakhir mungkin Iwan rasa mungkin sebab diorang nak parking free kan. Sebab kalau masuk dalam parking kotak tu mungkin kena bayar, so diorang double park untuk dapat parking free. So sebab kadang-kadang mungkin parking tu nak bayar mahal, so mana yang rasa boleh park, so diorang park lah. Itu pun sifat penting diri sendiri pun menjadi masalah, yang memikirkan tentang diri sendiri tak fikir orang lain pun menjadi masalah dekat luar sana. So korang kat luar sana kalau nak parking kereta, lagi sekali ingatkan, tolonglah ingat orang lain juga. Bukan korang seorang je yang dalam keadaan nak cepat, orang lain pun dalam keadaan nak cepat. So kalau korang kat luar sana nak share pengalaman, korang boleh hubungi Iwan di 03-895-89-477. Alright, so selepas ni dengarkan lagu daripada The Jensen projek, iaitu Rock and Roll Sampai Mati. Dengarkan Iwan di My Campus AM, jom beruah bersama. Alright, korang masih lagi bersama Iwan di My Campus AM. Alright, so kalau korang ada pengalaman tentang topik kita hari ni, iaitu parking macam sial, korang boleh hubungi Iwan di 03-895-89-477. Alright, so dah nama pun orang kata sial kan. Tapi mungkin korang pernah perasan ataupun tak, yang selalu lalu dekat timeline FB juga kan. Antara yang orang selalu buat tentang kereta-kereta yang kurang ajar ni, tak pakai parking ni kan. Antara yang diorang buat juga, contohnya satu gambar ni di luar ni adalah banyak yang Iwan nak share tentang gambar di luar negara, apa yang orang buat sampai memberi kesedaran kepada orang yang suka parking suka hati. Dan satu kereta ni dia parking di tempat OKU, dan shopping complex tu dia susun troli tu di sekeliling kereta tersebut, sebab dia parking sesuka hati. Kemudian ada juga yang meletakkan contohnya macam award, shade parking award, kepada orang yang parking sesuka hati yang macam sial ni. Kemudian yang biasa kalau kita tengok, kalau macam orang dah tahap dah teruk sangat, memang selalunya diorang simbah cat dekat kereta korang. So korang nak jadi sini, daripada
korang parking bayar RM5 ni, korang terpaksa cat kereta korang semula dalam harga 3 ataupun 4,000. So korang nak atau tak? Kemudian ada juga yang parking sebarangan ni, kat luar negara ada yang wrap kereta tersebut, seolah-olah macam kereta baru dia orang buat. Kemudian ada juga yang sanggup yang parking sesuka hati ni, orang-orang masyarakat dekat sekeliling ni, kalau ikut gambar macam di Jepun, dia orang sekeliling masyarakat campak buang sampah dekat kereta yang parking sesuka hati. Kemudian ada juga yang mengepung, kereta lain semua parking menegak, dia seorang je parking melintang. So orang yang baru masuk akan parking menegak di hadapan kereta korang. So kalau korang rasa korang boleh keluar, try lah. Kemudian yang terakhir yang selalu juga, kalau korang perasan dulu yang berlaku dekat luar negara juga, yang Iwan perasan pernah lalu kat SB juga, ada orang ni parking di parking OKU. Kemudian masyarakat sekeliling tampal kertas warna biru dekat kereta beliau. So kereta beliau semua penuh dengan kertas warna biru dan ada logo OKU dekat sini. So bila owner kereta tu datang, memang dia sangat-sangat malu lah. Dia ramai orang kat area situ tangkap gambar dia. So korang sanggup tak jadi macam ni? Kalau kereta korang diperlakukan sebegini, kalau korang parking sesuka hati. Kalau parking kat flat, bagi Wan memang tak selamat lah. Sebab ada je yang pancit tayar tu normal. Kalau kadang-kadang korang akan perasan kereta korang akan ditukul oleh orang-orang. Tapi sebab benda-benda macam ni lah yang korang menyebabkan vandalisme itu berlaku. Tapi itulah macam mana cakap, daripada elok korang boleh parking elok, kereta korang akan diperlakukan macam ni. So korang nak ke tak? So itu antara contoh-contoh yang bagi Wan yang bukan hukuman daripada sudut kerajaan. Kalau sudut kerajaan dah confirm saman semua tu normal lah kan. Tapi ini apa yang masyarakat sekeliling buat untuk bagi kesedaran kepada orang yang parking sesuka hati ni. So macam mana cakap tadi, so korang nak tak daripada korang parking bayar RM5 je, tapi korang kena cat kereta sampai ke RM3,000. Itu antara bagi Wan benda yang lucu jugalah masyarakat buat. So kalau korang rasa kalau berbala untuk parking parking merata-rata ataupun sebarangan ni, korang try lah buat. Alright, so selepas ni dengarkan lagu yang terbaik di My Campus Radio. Jom berubah bersama.